Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan tentang surah Yasin. Masyarakat Malaysia ni jadi biasa baca Yasin. Tapi kadang kita tak tahu apakah isi kandungan surah Yasin tersebut. Mari kita bersama memulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita akan kongsi tentang tafsir yang saya selalu bawa di Masjid Sungai Tengi. Dan tafsir kali ini surah pilihan kita ialah surah Yasin. Saya memilih beberapa surah dalam surah Al-Munjiyat, maka pada hari ini kita mula dengan surah Yasin. Tetapi setiap surah ini panjang maknanya dan juga tafsirnya, dan saya menggunakan tafsir Fahamka sebagai asas perbincangan kita pada hari ini. Saya harap memberi manfaat pada kita semua. Kenapa saya memilih surah Yasin? Sebab surah Yasin ini adalah surah yang biasa kita bacakan, dan pastinya surah ini akan sangat dekat dengan masyarakat kita di Malaysia ini. Namun mari kita bersama menelusuri bahawa kita tidak mahu membaca saja, kerana yang paling penting ialah bagaimana kita ambil manfaat serta bagaimana kita berusaha sedaya upaya untuk memahami isi kandung Al-Quran dan surah Yasin ini untuk kita amalkan. Yang penting ialah kita amalkan. So surah ini namakan sebagai surah Yasin, dua abjad utama yang pada permulaannya dipanggil Yasin. So kajian terhadap gaya bahasa dan penulisan ia diturunkan zaman adanya peringkat terakhir zaman pertengahan Makkiyah, atau termasuk dalam kelompok surah yang diturunkan di peringkat akhir keberadaan Rasulullah SAW di Mekah pada masa itu. So dekat hujung-hujung Rasulullah SAW berada di Mekah sebelum berhijrah, maka surah Yasin ini diturunkan. Tujuan dan tema dan keseluruhan surah Yasin, tujuan dan tema dia, tujuan utama penurunan surah Yasin adalah untuk memberi amaran kepada kaum Quraisy tentang akibat daripada tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa cabaran paling besar, antara paling besar Rasulullah SAW ialah penolakan kaumnya sendiri, dan bangsanya Quraisy, yang paling dekat sekali ialah ahli keluarga dia, ahli keluarga pak saudara dia, terhadap wahyu yang diturunkan ke Nabi SAW. Dan ini merupakan mengkisahkan tentang akibat amaran kepada orang Quraisy daripada Allah Subhanahu Wa Taala akibat tidak beriman dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sikap dan perangai orang Quraisy yang menentang dan memusuhi baginda dengan kezaliman, ejekan dan penghinaan. So ni seluruh 83 ayat ni ada kutipan-kutipan kisah, dan ini adalah ayat tauhid. Dan antara perkara yang paling besar yang kita tujukan ialah bagaimana penghinaan dan gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam aspek amaran pula dia lebih dominan, meskipun di samping memberi amaran barangkali hujah-hujah juga dikemukakan agar manusia dapat memahami kebenaran yang jelas. So jadi kita tahu bahawa maknanya selama ni kita baca Yasin saja, semua isi kandungan. Isi kandungannya ialah amaran keras kepada orang Quraisy yang menentang Rasulullah SAW dan kenabian, dan hujah-hujah akan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Muhammad SAW. Itu penting. Bila kita faham maknanya, baru kita akan mudah kita faham. Hujah yang dikemukakan oleh tiga perkara, tiga tema utama ialah tauhid, berdasarkan tanda-tanda alam dan semesta dan logik akal. Kerana cabaran utama masyarakat pada masa itu ialah bagaimana nak membetulkan tauhid dalam kalangan orang Quraisy pada masa itu. Orang Quraisy yang terang-terangan menentang Rasulullah SAW kerana perbezaan sistem kepercayaan datuk nenek moyang mereka dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi tauhid itu antara penekanan, perbincangan makna ayat Al-Quran di dalam surah Yasin ini banyak menceritakan tentang tauhid, tentang akidah. Yang kedua ialah tentang hari kiamat.
Melalui tanda-tanda alam, akal, pemikiran serta kewujudan manusia sendiri, Allah Ta'ala nak menegaskan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Sebab antara cabaran utama orang-orang Quraisy yang diberikan kepada Muhammad SAW ialah tentang bila Nabi Muhammad membawa satu berita, mereka kata haza asatul awwalin. Ini semua adalah dongengan. Dia tak percaya tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan ini ada penekanan sebenarnya dalam konteks kita pada hari ini. Tauhid antara tiangnya selain daripada syahadah ialah kalau beriman dengan dalam rukun iman ialah percaya kepada hari kiamat. So hari kiamat ini merupakan satu garis kepada kita dalam setiap tindak tanduk kita ini supaya kita kena fikir selamat ke tak selamat sama kita di akhirat kelak. Ini di antara perkara-perkara yang kita lihat. Seterusnya yang ketiga tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dia berhakikat bahawa baginda menghadapi pelbagai kesukaran dan dalam menyampaikan risalah tanpa sembarang kepentingan diri dan daripada kebenaran bahawa apa yang dibaginda suruh itu adalah rasional serta munasabah. Malah penerimaannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi bagaimana tauhid atau agama tauhid yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan manusia dalam konteks masyarakat Quraisy pada masa itu tanpa kepentingan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak perlu menjadi pemimpin dalam kalangan Quraisy. Sampai ke wafatan Rasulullah SAW tidak sekali pun baginda memimpin masyarakat Quraisy pada masa itu di Mekah. Baginda tetap berada di Madinah. Jadi ini perkara-perkara yang kita bawa. Dan dalam konteks kita berakhir ini, bila kita baca Yasin, sebenarnya ketiga-tiga perkara ini akan transform mind and soul kita untuk menjadikan kita orang yang baik. Dengan kekuatan-kekuatan hujah ini, temanya kecaman, teguran, amalan disampaikan berulang kali, amaran disampaikan berulang kali dengan gaya yang tegas supaya hati manusia digoncangkan dan siapa saja mempunyai ruang untuk menerima kebenaran tidak akan terus kekal dalam kelalaian. Supaya manusia tidak lalai. Sebab itu kenapa agaknya orang Melayu suka baca Yasin hari Khamis malam Jumaat? Sebenarnya supaya tidak lalai. Sebab itu penting isi kandungan. Kalau kita isi kandungan, kalau kita zaman-zaman kecil dululah kan orang pergi berapa baca Yasin je, kadang-kadang hantar baca Yasin hantar maghrib Isyak. Habis baca Yasin dia pergi surau sama Isyak, dia pergi ngeteh lah, dia pergi warung lah, buah lampu lah, dia balik kampung kan. Lepas tu pukul 2-3 pagi bawa balik rumah. Kalau orang muda lah. Jadi akhirnya malah baca Yasin itu, kalau dia faham kata kalian dia akan sembahyang Zuhur Isyak. Tapi maknanya sebab dia tak faham bahasa Arab kan, jadi akhirnya tidak ada terjemahan tu. Jadi walaupun kita baca Yasin tetapi dia transform kan, kita tak tahu apakah saranan dan ajakan yang ada dalam Al-Quran surah Yasin ni. Jadi kalau dia faham, surah pasti dia akan berlari lepas baca Yasin pergi ke surah untuk sembahyang Isyak. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Majah dan At-Tabrani telah meriwayatkan bahawa daripada Khadat Ma'qil bin Yasar bahawa Rasulullah SAW bersabda, surah Yasin adalah jantung Al-Quran. Hal ini seumpama menyebut Al-Quran, surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan Yasin ini adalah jantung Al-Quran yang menjadikan nadi kita, penggerak, enjin kepada kehidupan kita. So tadi kita tahu tentang Tauhid, tentang hari akhirat, tentang kenabian dan teguran, dan ini adalah perkara-perkara yang penting. Semoga memberi manfaat pada kita insya-Allah taala. Antara perkara-perkara lain kita masih berprogram mukadimah, kita belum baca surah Yasin, ialah bacaan surah Yasin kepada orang sedang nazak di antara kamu. Ini antara kelebihan surah Yasin ni, bila orang dalam keadaan nazak boleh dibacakan surah Yasin kepada mereka yang sakit tenat, mohon Allah pelindungkan. Tapi bukan dibacakan dijerit-jerit di telinga dia, baca seperti biasa dengan memohon kepada Allah Taala berkat bacaan kita tadi. Jika Allah takdirkan ada pahala kita baca untuk kita tadi, maka kita minta tolong Allah salurkan keberkatan, kerahmatan kepada si pesakit supaya sama ada sihatkan, atau kalau dia betul-betul nazak, cepatkanlah dan mudahkan. Bukan baca untuk dia. Dia kena clear. Membaca kerana Allah, kita yang baca, kita yang dapat pahala. Bila kita dapat pahala dan kita dapat nikmat, kita mohon di atas pahala nikmat itu, Allah doakan pada pesakit itu supaya dipermudahkan. Dan juga itu di antara perkaranya, dan menghidupkan dan menyegarkan kembali keseluruhan akidah Islam. Kita baca kefahaman dia, memperlihatkan kepada gambaran lengkap tentang hari akhirat saya tadi. Maka wajarlah kita sekedar suka dibaca beserta terjemahan.
Sebab itu keperluan kita ialah membaca surah Yasin berserta terjemahannya. Itulah yang kita harapkan di rumah. Kalaupun mungkin saya rasa kalau di bandar-bandar sekarang hampir ke semua di bandar-bandar saya tengok dia sudah tidak ada lagi membaca Yasin kami malam Jumaat, bahkan diteruskan dengan kuliah-kuliah seperti biasa. Kerana mereka mengutamakan bacaan pada awal subuh itu dengan surah Sajadah dan surah Al-Kahfi selepas itu, atau sebahagian besar juga kita memulakan dengan surah Al-Kahfi. Kita tak kisah. Alhamdulillah, semuanya amal ibadah niatkan Allah Ta'ala pasti akan mendapat manfaat. Yang paling penting sebenarnya memahami isi kandung Al-Quran, apakah tuntutan yang kita amalkan. Kalau surah Al-Kahfi lagi kita melihat banyak perkara. Nanti kita akan pergi ke surah Al-Kahfi insya-Allah taala. Tapi hari ini kita akan baca surah Yasin. Jadi um, untuk mukaddimah ini, dan saya akan teruskan siri-siri seterusnya pada masa ini dan seterusnya supaya kita memahami surah Yasin dengan memahami kebenaran artinya dan apakah tuntutan yang ada. Dan saya menggunakan tafsir Al-Azhar Pak Hamka sebagai panduan untuk memulakan pentafsiran dan perbincangan dengan mengutip beberapa tafsir-tafsir yang lain sebagai nilai tambah serta catatan-catatan buku-buku ilmiah yang juga menjadi sebagai support system kepada pemahaman kita dalam surah Yasin insya-Allah. Jadi ini mukadimah kita pada hari ini. Moga-moga ada manfaat dan keberkatan dan kerahmatan. Insya-Allah taala kita akan tutup dulu, dan selepas siri kedua kita akan mula dengan ayat pertama surah Yasin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.